Kisah sebenar di sebalik pindaan Akta Sistem Insurans Pekerjaan iaitu SIP daripada Perkeso. Saya nak ceritakan satu benda yang buat anda betul-betul faham kenapa pindaan Akta SIP yang baru dibentangkan di Dewan Rakyat ini penting. Bukan untuk kerajaan sahaja, tapi untuk pencari kerja dan juga majikan. Ramai graduan dan pencari kerja selalu mengadu, "Bang, dah hantar 100 resume tapi macam tak nampak pun peluang pekerjaan sebenar dekat luar sana." Hakikatnya, banyak jawatan kosong ada, tapi tak sampai kepada rakyat. Dan dalam masa yang sama, banyak juga kes pemberhentian kerja yang tak dilaporkan. Jadi, kerajaan dan Perkeso tak nampak gambaran sebenar pasaran kerja negara. Kenapa majikan perlu laporkan jawatan kosong dan pemberhentian kerja? Dalam carangan pindaan Akta SIP, majikan perlu laporkan jawatan kosong kepada Perkeso untuk dipaparkan di My Future Jobs. Majikan juga perlu laporkan pemberhentian kerja, termination ataupun retrenchment. Kenapa? Sebab bila pemberhentian kerja tak dilaporkan, kerajaan tak dapat kenal pasti pekerja yang tiba-tiba hilang pendapatan. Tawarkan bantuan segera melalui SIP, beri intervensi seperti kaunseling kerjaya, latihan, penempatan kerja. Dan yang paling penting, ia bantu elakkan krisis pekerjaan yang kita tak nampak datang. Data pasaran kerja jadi lebih tepat, majikan pun dapat akses bakat lebih cepat. Pekerja pula tak terabai bila hilang kerja. Apa cerita moratorium? Majikan risau kalau tiba-tiba kena patuh peraturan baru dan dikenakan penalti kan? Sebab itu, dalam pindaan ini ada moratorium. Maksudnya, Perkeso tak terus kenakan tindakan. Majikan diberikan tempoh peralihan selama 2 tahun untuk biasakan diri dengan keperluan melaporkan jawatan kosong dan pemberhentian kerja. Dalam tempoh moratorium ini, Perkeso fokus pada pendekatan pendidikan dan pemantapan proses, bukan hukuman. Majikan diberikan ruang untuk faham sistem dan proses pelaporan. Bahasa mudahnya, Perkeso bagi masa untuk semua adjust dulu. Perkeso bagi tunjuk ajar, bukan terus ambil tindakan. Apa maksud pindaan ini untuk rakyat? Satu platform, satu sumber, satu data pasaran kerja yang terus menerusi portal My Future Jobs, iaitu portal perkhidmatan pekerja negara. Pekerja tak tercicir bila hilang kerja. Majikan tak keliru dengan proses laporan dan hilang pekerja untuk tempoh yang lama. Kerajaan pula dapat pantau keadaan sebenar pasaran kerja. Kecil je perubahan dalam undang-undang kan? Tapi kesannya besar untuk negara.